Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey korang, untuk video saya kali ni saya nak tunjuk dekat korang, ni backpack blower, owner dia hantar dekat kita, dia cakap api tak ada. Tapi saya nak check dulu. Sebelum kita lanjut videonya, korang jangan lupa like, comment and subscribe channel ni. Let's go. Okey korang, backpack blower ni kita nak check dia punya api dulu sebabkan owner dia cakap backpack blower ni dia tak ada api. Okey, kita check daripada plug dia, kita buka dulu plug dia. Tapi kita try dulu. Kita try start dulu. Kita try. Okey, untuk block dia okey. Kita tarik pun dia masih okey lah. Kalau macam tu dia punya suara, tak ada bocor dia punya enjin. So dia punya enjin okey, tak ada masalah. So kita nak check terus dia punya plug je. Okey. Kita buka dia punya plug. Okey. Tengok plug dia. Untuk plug pun dia masih okey lah korang . Untuk plug dia pun okey, tak adalah yang hitam sangat. So cuba kita try nak check api dia macam mana. Nak check api, kalau cucuk dia punya plug dekat dia punya coil dia ni. Korang ambil spanner tool tadi. Plug ni korang pegang. Jangan pegang sini pegang dia punya getah ni, lekatkan dekat dia punya tool tu. Okey. Cuba korang tengok lagi. Dia macam tak ada. Sekejap Okey, korang nampak? Nampak dekat lagi. Untuk api dia okey. Mungkin owner dia try api dia tu, dia punya tool ni tak masuk sangat. So tak terkena besi enjin dia. Jadi dia macam tak keluar dia punya api. Nampak tak? Tapi kalau kita cucuk dalam sikit. Okey. Kita lekatkan lagi. Nampak dia punya api okey, kuat. So tak ada masalah. Tapi enjin ni tak boleh hidup. Enjin ni tak boleh hidup. Owner dia try check api, dia cakap tak ada api. Okey, tapi kita check api dia ada. So kita nak tengok daripada karburator. Karburator, risau dia punya hose ada bocor ke apa. Ni kita pasang balik Kita ikat kuat-kuat biar tak tercabut. Cucuk. Okey, sekarang kita tengok daripada karburator korang. Kita tengok daripada karburator. So kita buka dulu yang ni getah dia. Untuk getah filter ni kita buka dulu. Clip dia kita buka guna screwdriver. Okey. Tarik je. Macam ni. Okey. Tengok sini. Kita try. Okey, korang mau tengok dia punya cok masalah. Sebab tu dia start tengok minyak sampai keluar lah. Minyak sampai keluar sebab dia tak tutup dia tak tutup cok. Dia tak tutup cok ni, tu yang minyak dia jadi overflow, dia keluar semua dekat sini. So sebabkan itulah dia jadi tak boleh hidup. Sekarang kita cuba buka dulu yang ni. Betul ni yang masalah ke tak? Okey, kita buka dulu dia punya cok dia. Cok karburator ni cuba kita buka. Sebab saya try ni saya try naik terus memang tak function lah. Dia punya cok ni. Ni sepatutnya kalau kita buat ke atas macam ni, cok dia pun naik ke atas. Okey. Kita turunkan, dia punya cok baru ke bawah. So kita try buka dia punya cok dia ni. Okey.
Okey. Okey korang ni dia punya cok. Tarik keluar dulu. Okey. Nampak nampak? Dia tak function dah. Ni pun nampak owner dah buat tebuk-tebuk dah ni. Okey. So kita tengok lagi dia punya carburetor ada bocor ke tak. Carburetor okey, hose pun okey. So kita tukar dia punya cok dia dulu. Saya ambil dulu dia punya spare part, okey. Okey korang, saya dah ambil dia punya spare part yang baru. Ni yang lama, ni yang baru. Okey, cuba kita try dia punya cok ni. Kau tengok. Ni turun. Okey, ni turun cok dia. Ni naik dia punya cok. Naik dia punya cok. Okey. So function dia punya cok yang ni memang masalah dia punya cok. Sebab tu bila tarik start, kita dah tarik cok, dia jadi macam tak hidup sebab cok dia tak function. Okey. So cuba kita try pakai yang baru, pasang yang baru, kita try on terus dia punya engine macam mana. Okey. Kita pasang yang baru dulu. So kalau korang punya engine rosak, tak boleh hidup, tiba-tiba tak boleh hidup, korang jangan terus bawa kedai, tukar piston, tukar carburetor. Yang rosak nanti dia punya spare part kecil-kecil macam ni je. Cuba korang try dulu kan. Baru kalau tak boleh, baru korang check dia punya piston. Kalau kata engine dia hidup, elok je, tiba-tiba terus nak start semula tak boleh, spare part dia ada yang rosak tu. Okey, kita pasang lagi. Okey. Okey, cuba kita try cok dia. Ketat sangat kot. Oh, ni terbalik ni. Sorry. Kita buka lagi. Okay. Sepatutnya dia punya. Sekejap, saya tunjuk kat korang. Nah, patutnya dia macam ni. Okey. Ni baru kita boleh naik turunkan dia. Okey, tadi kan yang ni dia punya yang macam yang macam ni dia pergi ke atas kan. Sepatutnya dia pergi ke bawah macam ni. Okey. Pasang semula. Okey. So kalau korang ada masalah juga macam ni, korang dia punya cok tak function, korang boleh beli dia punya spare part cover cok ni saja. Okey, korang boleh buat sendiri. Buka carburetor, pasang balik dah, settle. Okey. Try. Okey, function Okey, cuba kita try on. Kita tak payah tutup dulu, kita pump dulu bawah ni. Okey. Cok, start. Okey, tolak cok. Okey. Untuk dia punya carburetor okey, engine pun okey. Masalah dekat dia punya cok sahaja. Okey, masalah dia dekat dia punya cok sahaja. Okey, sekarang kita nak pasang semulalah. Kita nak pasang semula dia punya filter ni. Okey, filter ni kena pasang korang. Kalau tak nanti masuk dia punya habuk ke, masuk batu ke, jadi nanti carburetor dia sumbat. Okey.
Kalau kita buka pun dia jadi macam power dia kurang. So, kita ikat semula. Okey. Kita try lagi start sekali. Okey, mudah je nak start dia. Okey. So masalah untuk backpack blower ni bukan dia punya coil api, tapi dia punya cover cok dia. Okey, kalau korang suka dengan video saya ni, korang boleh like, comment and subscribe. Kalau korang nak tanya apa-apa, korang boleh komen kat bawah. Nak cari mesin, korang boleh terus walk in dekat HQ Warners Machinery Petaling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.